Mara 60 tahun melakar kejayaan membina peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para juri dan semua yang mengikuti pidato ini secara dalam talian. Hari ini kita meraihkan satu perjalanan yang sangat bermakna, iaitu 60 tahun Mara melakar kejayaan dan membina peradaban. Sebagai seorang pelajar, Mara bukan sekadar sebuah institusi, akan tetapi merupakan tapak impian dan juga harapan. Hadirin sekalian, selama 6 dekad, Mara telah membuka peluang pendidikan kepada anak-anak bangsa, termasuk kami generasi muda pada hari ini. Melalui Mara SM, kolej dan institusi kemahiran, Mara membuktikan bahawa latar belakang bukan penghalang untuk berjaya. Di sinilah kami diajar untuk berfikir, untuk berusaha dan percaya pada potensi diri ini. Mara bukan hanya mendidik kami untuk lulus peperiksaan, akan tetapi membentuk sasiah diri, disiplin dan juga jati diri. Selain pendidikan, Mara juga melahirkan usahawan dan pemimpin yang berani mencuba. Ramai yang bermula daripada kecil, namun kini berjaya membina masa depan mereka sendiri. Inilah makna sebenar melakar kejayaan bermula dengan ilmu, disusuli dengan usaha. Sebagai generasi pelapis, kami sedar bahawa tanggungjawab ini tidak terhenti di sini sahaja. Dunia pada hari ini penuh dengan cabaran, akan tetapi dengan ilmu, dengan nilai dan ilmu yang disemai oleh Mara, kami yakin mampu menyumbang kepada bangsa dan negara. Akhir kata daripada saya, Mara 60 tahun melakar kejayaan membina peradaban. Bukan sekadar slogan, akan tetapi inspirasi buat kami untuk terus berusaha melangkah ke hadapan. Terima kasih Mara kerana memberikan kami peluang untuk bermimpi dan merealisasikannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.